Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Tengku Nur Sufi binti Tengku Yusri, wartawan cilik TV PSS SK Tanah Merah 2. Saya akan membawakan anda lintas langsung program Perangat Delima 2025 CD 2 tahun 6 yang berlangsung pada 26 hari bulan 5 2025. Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Guru Besar, Barisan Penolong Kanan, guru-guru, seterusnya murid-murid tahun 6 untuk CD 2 kan? CD 2 yang telah berjaya melaksanakan program dalam bahasa mudah perangat. Perangat tu ada singkatan dia lah, saya tak payah ulas Okey. Jadi tahniah pada semua kerana menyertai program ni. Kerana anda terpilih. Bukan semua terpilih. Anda terpilih, anda diberi kepercayaan oleh guru-guru untuk melaksanakan program hari ini, melakukan aktiviti pada hari ini. Bukan sekadar untuk diri anda saja. Bukan ilmu yang cikgu bagi ni bukan untuk awak. Tapi untuk disebar luas. Lepas ni awak akan menjadi mentor kepada murid-murid lain. Jangan pandai sore. Kita tak usah main pandai sore. Sebabnya orang yang pandai sore ni nanti dilaknat oleh Allah. Allah bagi ilmu pada kita, dia bagi pinjaman untuk kita sebarkan kepada seluruh umat manusia. Jadi kalau kita pandai sore, tak jadi. Malah kita akan berdosa pula kerana kita tak sebarkan ilmu. Sebab ilmu ni bukan milik siapa, bukan milik kita, bukan milik cikgu. Ianya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang baik kita kena sebar. Okey? Selepas ni bantu cikgu untuk kita hangatkan Delima di SK Tanah Merah 2. Kerana sekarang ni SK Tanah Merah 2 baru 20% murid aktif. Baru 20%. Kita nak paling kurang nak 60. Apatah lagi kita mempunyai guru yang pakar. Tak okey awak nak memalukan sekolah Tanah Merah 2. Jadi awak kena bantu cikgu supaya tingkatkan peratus penggunaan bilangan murid aktif Delima akan disedut kepada markas KAS. Jadi kalau awak tak bantu sekolah kita akan tak ke mana. Duduk dalam sekolah. Kalau sekarang ni sekolah fokus ke inspirasi SK Tanah Merah 2 fokus ke inspirasi. Inspirasi ya. Kita cuba tingkatkan. Kalau Delima kita naik, maka tak mustahil SK Tanah Merah 2 akan menjadi sekolah aspirasi. Kita nak gitu. Boleh semua? Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berurusan Encik Mokhtar, PIC Delima, PPD Tanah Merah. Yang saya hormati Penolong Kanan Pentadbiran, Cikgu Idawati, Cikgu Li Syahidani, Guru Digital SK Tanah Merah 2, Cikgu Nik, Cikgu Nik Surya, Cikgu Nik Faizah, Cikgu Rus, murid yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam program Delima bersama dengan SK Tanah Merah 2 seramai 42 orang daripada 46 orang yang bermula sejak pagi tadi, dan ini merupakan satu majlis penutup lah. Daripada pengamatan saya, pagi tadi saya masuk ke sini, semuanya telah mengambil bahagian dan saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada seluruh jawatankuasa, rakan-rakan guru yang banyak membantu, dan dengan kehadiran Encik Mokhtar pada tengah hari ini mengukuhkan lagi program di sekolah kita, dan insya-Allah program ini akan diteruskan dari semasa ke semasa untuk kita meningkatkan lagi pencapaian penyertaan murid dalam Google Classroom iaitu Delima. Saya situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawa Nurbaiki binti Mahfi, wartawan cilik dari TV PSS SKTM 2. Hari ini saya ingin tanya cikgu, pada pendapat cikgu sebagai GPM, adakah program Perangat Delima ini perlu diteruskan? Terima kasih. Tahniah kepada tim
Delima sekolah atas program hari ini sangat membantu. Dan pada pendapat saya dia memang perlu diteruskan supaya lebih ramai murid terlibat untuk faham dan tahu cara bagaimana untuk mengaktifkan delima masing-masing. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hawa Baki binti Mati, wartawan cilik dari SKTM 2. Sebelum itu, siapa nama awak? Nama saya Raja Nusasa Bella. Okey Bella, pada pandangan awak, adakah program perangkat delima ini penting atau tidak? Bagi pendapat saya, program perangkat delima ini amat penting kerana ia dapat meningkatkan pengetahuan tentang pendidikan digital dan membuat negara kita semakin maju dengan teknologi digital. Baik, terima kasih. Wabarakatuh. Saya Tengku Nur Sufi dari TV PSS SK Tanah Merah 2. Sebelum tu nama awak siapa? Abdul Ba'i Afkar. Okey Ba'i, saya nak tanya satu soalan. Bagi pandangan Ba'i, penting atau tidak program perangkat delima yang kita jalankan pada hari ini? Penting kerana untuk mengasah fikiran dan untuk mahir dalam bidang digital. Okey, terima kasih Ba'i. Sama-sama. Jom perangkat delima. SK Tanah Merah 2.